Syarikat pembuat chip Amerika Syarikat Intel telah melantik Lip Bhutan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif baharu mereka. Berkuat kuasa 18 Mac 2025, Tan yang berasal dari Muar Johor, Malaysia akan menerima gaji pokok sebanyak $1 juta Amerika Syarikat dan layak menerima bonus tunai tahunan sehingga $2 juta Amerika Syarikat. Menurut pemfailan peraturan syarikat pada hari Jumaat. Dilahirkan pada 12 November 1959, Tan membesar di Singapura dan memperoleh ijazah sarjana muda sains dalam fizik dari Universiti Nanyang. Beliau kemudian melanjutkan pengajian ke Amerika Syarikat, memperoleh ijazah sarjana dalam kejuruteraan nuklear dari Institut Teknologi Massachusetts dan ijazah MBA dari Universiti San Francisco. Sebelum pelantikan ini, Tan adalah pengasas dan pengerusi Walden International, sebuah firma model teroka terkemuka, dan pernah berkhidmat sebagai CEO Cadence Design System dari 2009 hingga 2021. Sebagai CEO Intel, Tan menghadapi tugas besar untuk memulihkan kedudukan syarikat dalam pasaran chip yang kompetitif. Pelantikannya dilihat positif oleh pelabur, dengan saham Intel meningkat hampir 15% selepas pengumuman tersebut. Pelantikan Tan sebagai CEO Intel bukan sahaja menandakan pencapaian peribadi yang cemerlang, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi rakyat Malaysia, menunjukkan bahawa anak tempatan mampu mencapai kejayaan di peringkat global.